Korang tahu tak, ada satu kedai spek ni, orang sanggup datang dari jauh, semata-mata nak cek mata dekat sini, mesti tertanya-tanya kan? Kedai tengok biasa je, tapi sebenarnya dia ada sejarah yang tersendiri. One Optometry ni ditubuhkan tahun 2009, 100% perniagaan Bumi Putra. One Optometry diasaskan oleh Puan Jamaliah Jalaluddin dan pengasas bersama Puan Nurul Huda Abdul Halim, di mana keduanya adalah optometrist. Sekarang, One Optometry dah ada 3 cawangan di bawah pengasas Puan Nurul Huda. Antaranya di Sungai Petani, Setiu dan juga di Kangajaya, Perlis. Setiap cawangan ada seorang ke 2 orang optometris yang ditugaskan untuk membantu anda. Kalau anda nak tahu, kami bukan buat cermin mata je tahu. Kami juga cek kesihatan mata secara detail dan klinikal. Jadi kami boleh bantu detect masalah mata lebih awal disebabkan faktor rabun makin meningkat di kalangan kanak-kanak. Jadi untuk tahun ni, kami ada misi penting untuk educate mak ayah. Kami nak pastikan mata anak dirawat awal supaya tak menyesal di kemudian hari. Sebab itulah ramai yang suka servis dari One Optometry. Perinci, jelas dan profesional. Kalau nak cek mata dengan mereka, boleh ke cawangan One Optometry yang terdekat dengan anda. Follow One Optometry untuk dapatkan lebih banyak tips untuk mata anak anda.